Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Pagi ni ada latihan memanah. Hari ni saya nak tunjuk basic 3 imam panahan dalam Islam. Okey. Cara saya cara lain sikitlah, dia tak ada katrah. Cuma ada beza dia kedudukan dia. Okey, berbeza dia kedudukan dia. Imam Abu Hashim, Imam Abu Thohir, Imam Thohir dengan Imam Ishaq. Okey, ada 3 imam tu sahaja dalam cara panahan Islam. Okey. Dalam ni tak ada katrah tau. Okey. Minta maaf sangat tak ada katrah sebab saya tak pandai katrah. Okey, jom kita tengok dulu. Yang pertama, Imam Abu Hashim. Imam Hashim dia berterap. Dia berdiri tegak, kaki lurus. Okey. Bismillah. Itu satu. Yang kedua, Imam Thohir. Imam Thohir kedudukan dia berdiri tegak menghadap ke target bat. Okey, menghadap ke target. Dia straight saja. Beza dia macam ni saja. Dia tak ada katrah atau minta maaf sangat tak ada katrah. Saya tak pandai katrah. Katrah tu macam mana? Bila kita lepas dia, bow tu macam ni. Bow dia macam ni. Dia macam tu. Itu beza dia. Ni saya tunjuk cara kedudukan imam saja. Okey. Baik, ni Imam Thohir. Yang ketiga, Imam Ishaq. Imam Ishaq beza dia tadi macam ni yang pertama. Yang kedua, dia beza dia kaki ni ke depan. Okey, kaki dia ke depan. Ini Imam Ishaq. Imam Ishaq dengan Imam Hashim dia ada katrah. Nanti saya tunjuk katrah dia macam mana. Bismillah. Okey, baik. Itu antara 3 basic imam dalam panahan Islam. Okey, macam saya cakap tadi tak ada kata, cuma cara kedudukan dia berbeza. Itu saja. Okey, jom. Okey, baik. Untuk cara tarikan, okey, cara tarikan berbeza macam saya guna 3 fingers. Okey, saya guna 3 fingers. Okey, 3 fingers. Kalau yang sebetulnya pakai thumb lah, pakai thumb, tapi thumb ni saya tak pandai. Saya tak belajar lagi. Okey, untuk 3 fingers macam ni. Macam 3 imam tadi tu, saya bagi tahu saya bagi tahu cara 3 basic imam cara panahan dalam Islam kan. Tapi cara saya tarik, saya guna 3 fingers, saya tak pakai thumb. Okey. Kita pakai thumb, kita tarik sampai sini. Dekat bawah bibir ni, dekat bawah bibir sebab saya main 30 meter. Okey, sebab saya main 30 meter. Okey, kalau yang main thumb dia akan tarik sampai ke cuping telinga, memang panjang. Memang lagi jauh. Okey, tu beza dia dekat situlah. Saya main 3 fingers. Yang lain dia ikut keselesaan masing-masing lah. Ada yang main 3 fingers, 3 under, macam-macam lah. Ini 3 fingers, saya main 3 under lah, tapi 3 jari. Kalau main thumb sedap sikit lah sebab dia punya kekuatan dia lagi padu lagi lah. Memang sedap dia punya tujahan arrow tu memang laju. Okey, cara masing-masing. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Tadi saya dah tunjuk tadi cara 3 basic panahan Islam, 3 imam tu. Okey, baik, ini saya nak tunjuk cara lepasan bow dia ataupun lepas arrow. Bow dia kedudukan dia macam mana. Okey, baik. Imam Hashim dia macam ni. Macam mana cakap? Dia macam ni. Dia lepas dia, bow dia macam ni. Okey, bow dia macam ni. Itu Imam Hashim. Yang kedua, Imam Thohir tadi, dia berdiri tegak, dia straight ke target bat. Dia lepas arrow, dia straight macam ni saja. Dia straight macam ni saja. Okey, baik. Last sekali Imam Ishaq, dia beza sikit dengan Imam Hashim. Beza sikit je. Macam ni. Macam ni je. Dia lepas sikit dah. Dia lepas sikit macam ni je. Ni. Imam Hashim lepas banyak. Nampak tak? Ada beza dekat situ kan? Okey. Okey, selamat mencuba. Okey, semoga ilmu ni bermanfaat kepada pemanah-pemanah kat luar sana. Minta maaf kalau ada salah silap, boleh tunjuk ajak lagi. Okey. Assalamualaikum.